Soalan seterusnya. Kalau tinggal puasa bertahun-tahun, adakah perlu bayar fidyah ganti puasa? Setengah ustaz beritahu hanya ganti puasa saja. Tak perlu bayar fidyah. Tak usah pakar. Ustaz tu pakar ulama. Faham lagi? Dia ustaz ni bukan ulama. Pakar ulama. Ulama pula ulama yang mu'tabarun. Yang dia ambil kira. Ada ulama yang tidak diambil kira. Orang panggil dia ulama. Tapi orang tak buat kira dengan dia. Buat kira apa dengan orang gitu? Ada kau? Mu'tabar itu dia ambil kira. Kalau dia kata, kena ambil kira. Tak boleh lepas gitu je. Tak boleh deny. Tak boleh ketepikan pandangan ni. Faham lagi? Itu makna mu'tabar. Jadi apabila kita tinggal puasa, apa sebab? Apa sebab? Ada uzur. Lepas tu baiklah uzur kita. Lepas raya wajiblah kita qada. Daripada lepas raya sampai kepada datang Ramadan yang lain. Itulah peluang qada satu hari itu. Tiba-tiba kita tidak qada, kita cuai atau kita malah, maka masuk Ramadan yang baru, kita berdosa. Sebab apa? Kerana sengaja tidak qada. Faham lagi? Dapatlah satu dosa. Lepas pada Ramadan, raya lah pula. Lepas raya, maka kalau kita nak qada, tetap satu hari juga hutang tidak bertambah. Kerana mu tinggal 2 tahun lepas, satu hari. Tetapi wajib pula bayar fidyah 1 cupok makanan. Kalau tinggal tu satu hari. Kalau mu tinggal satu hari itu, mu lambatkan selama 100 tahun, maka 100 cupok dan sehari puasa. Soalan seterusnya, sikit lagi.